Kalau korang tengah cari port healing yang tak jauh dari KL ni, aku recommend satu tempat yang memang hidden gem gila. Tengok tempat ni, memang cantik sangat. Okay, nama dia OE Resort dekat Mantin Negeri Sembilan. Keluar exit lekas tu, Mantin terus sampai. Dulu tempat ni ladang durian tau, tapi sekarang dah jadi resort cantik yang dikelilingi nature. Aktiviti, memang banyak aktiviti kat sini. Ada wall climbing, flying fox, basketball, cycling and macam-macam lagi. Kalau korang datang ramai-ramai, memang sesuai untuk team building. Tapi kalau korang nak datang healing-healing santai pun boleh. Tempat ni tenang gila babe. Okay, aku ambil 2 bilik. Okay, Osaka Villa dan Royal Suite. Okay, cantik, selesa and bersih. Yang Osaka Villa ni best sebab ada jacuzzi style Jepun. Tapi sini tak ada TV tau, sebab dia memang nak kita betul-betul tenang and layan nature. Okay, waktu pagi and sunset kat sini, ya Allah, memang magical. Nak breakfast dia, ada Captain Cafe. Kanan dia pun sedap-sedap. Nak pool pun boleh juga. Okay, korang tengok pool dia besar gila. Serius guys, kalau korang suka tempat healing, nature dan nak lari dari hiruk-piruk bandar tu, OE Resort ni memang wajib korang datang. Harga pun start dari RM90 je. So, ini alamat dia. So guys, jangan lupa follow aku, like and share video ni untuk konten-konten padu lagi. Let's go.